Di kawasan pulau dan pedalaman sempurna, banyak surau berdepan dengan masalah kekurangan imam, menyebabkan surau-surau ini menjadi sepi tanpa aktiviti yang dapat menghidupkan suasana keagamaan. Tanpa bimbingan imam, solat berjemaah dan program keagamaan sukar untuk dilaksanakan, menjadikan surau sekadar bangunan kosong tanpa pengisian rohani secara berterusan. Lebih membimbangkan, situasi ini turut memberi kesan kepada anak-anak asnaf yang bergantung kepada surau sebagai tempat menimba ilmu Islam, termasuk pembelajaran Al-Quran. Tanpa tenaga pengajar yang berkelayakan serta Al-Quran mencukupi, mereka kehilangan peluang untuk mendalami ilmu agama dengan sempurna, sekaligus tercicir daripada pendidikan Islam. Menyedari perkara ini, Yayasan Ikhlas melaksanakan inisiatif untuk menghidupkan kembali suasana meriah di surau-surau dengan melancarkan kempen Kelas Mengaji Abah. Menurut pengurus besar Yayasan Ikhlas, Bilal Jailani, kelas mengaji itu bakal menggabungkan 3 objektif utama, iaitu pengajian Al-Quran, pemerkasaan bapa sebagai ketua institusi keluarga serta komuniti bantu komuniti. Jadi 3 elemen ni, belajar Quran di komuniti, siapa yang akan ajar Quran? Bapa-bapa yang ada dekat situ, dan siapa yang mereka ajar anak komuniti mereka sendiri. Jadi kita bantu komuniti untuk komuniti itu membantu komuniti mereka sendiri. Jadi dalam kempen kelas ngaji Abah ini, kita buka 2 peluang. Peluang infak tenaga pengajar, iaitu membiayai elon-elon abah-abah yang mengajar komuniti mereka ini. Dan yang kedua adalah infak Al-Quran itu sendiri. Kita bagi mereka Quran yang bagus, rehal yang bagus. Harapnya dengan infra-infra kecil ini, mereka semangat dan menghidupkan interaksi komuniti. Dan sebenarnya dia akan memeriahkan solat maghrib dan solat isyak komuniti itu. Surau-surau sendu akan jadi meriah, insyaAllah. Misalnya di Surau Muslimin di Kampung Bubul yang terletak kira-kira 5 km dari Pekan Sempurna. Keadaan di surau ini seperti bangunan terbiar sejak tiada imam atau individu yang bertanggungjawab untuk menjaga surau itu. Kualiti infrastrukturnya juga semakin merosot. Pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Sempurna, Muhammad Fauzi Indra Bangsawan berkata, situasi ini menyebabkan tiada lagi seruan azan di kampung berkenaan dan penduduk juga jarang menggunakan surau itu untuk solat berjemaah. Beliau berkata, selepas pihaknya dimaklumkan mengenai perkara ini, Yayasan Ikhlas memilih kampung itu sebagai salah satu lokasi untuk menjalankan kempen kelas mengaji dalam usaha memeriahkan kembali surau tersebut selain mendekatkan anak-anak di situ kepada pembelajaran Islam. Kami mula berhubung dengan penduduk kampung ni pada awal hujung tahun 2024. Kami berhubung dengan mereka dan kami adakan pertemuan bersamalah untuk mendengar luahan hati dorang berkaitan dengan kekurangan, dan juga dorang bersedia, bersemangat untuk belajar di sini. Sekarang ni untuk fasa pertama ni kita akan memberi sedikit bantuan daripada bentuk Al-Quran dan juga didikan agama dan juga 3M. Kita akan ajar orang 3M tu membaca, mengira dan menulis, dan kita akan ajar sedikit berkaitan dengan fardu ain. Penduduk kampung Linilin Raja yang sudah menetap di situ selama 7 tahun hanya mampu meluahkan rasa syukur apabila ada pihak yang sudi hadir membantu mereka. Malah dia berharap inisiatif itu akan mendorong anak-anaknya dan komuniti di situ supaya lebih mendekati ajaran Islam dan terus menjadikan ia sebagai panduan hidup. Alhamdulillah. Sebab yalah, sebelum ni memang tak ada orang sanggup. Yalah, yang setahu saya lah, tak ada yang sanggup. Bila ada, alhamdulillah. Yalah, tak terkata. Nak cakap apa? Nak cakap ribuan terima kasih pun rasanya tak cukup. Syukurlah. Kami sangat-sangat bersyukur semua di sini kalau ada.
Anakku suka kalau boleh setiap hari solat berjemaah. Manalah tahu kan ada. Sebab anak saya hari-hari tanya, nak solat. Manalah tahu kan ada dia boleh mengaji, satu hari nanti dia pula yang jadi imam. Bolehlah tu kalau macam tu. Alhamdulillah. Mana tahu satu hari nanti dia boleh jadi imam kat surau mana-mana pun, walaupun dia tak digaji. Itulah yang aku harapkan. Mana tahu ibu-ibu pun yang lain tu macam tu juga, macam saya. Harapkan yang benda yang sama. Boleh jadi ustazah. Alhamdulillah. Imam Surau Ikhlas di Kampung Terusan Hujung, Rasmin Makmur berharap inisiatif kelas mengaji itu akan dilaksanakan segera. Sebagai satu-satunya imam di perkampungan yang terletak di Pulau Bumbung itu, Rasmin akui tidak berupaya untuk mengadakan sesi pembelajaran dengan penduduk, memandangkan dia juga terpaksa ke laut untuk mencari sumber pendapatan keluarga. Justru itu, Rasmi berharap kelas mengaji Yayasan Ikhlas itu akan membantu melahirkan generasi celik Al-Quran dalam kalangan penduduk kampung dengan harapan ia akan diteruskan kepada generasi seterusnya. Sebagai seorang bapa kepada 4 anak, tiada apa yang membuatkan Rasmin lebih berasa gembira mendengar anaknya membaca Iqra serta berlatih melaungkan azan di rumah. Kalau di rumah tu itulah permainan dia orang tu. Ya, sebelum dia ada sudah yang kelas ini kan, dia orang itu membaca tu. Di rumah dia orang buat main-mainan tu, membaca Al-Iqra tu. Saya gembira lah. Sampai anak saya yang nombor 2 tu kan, kadang-kadang dia azan. Saya gembira lah. Kalau saya dengar anak saya tu yang laki tu nombor 2 tu berazan, saya gembira lah sangat. Kami sedih lah kalau tidak ada kelas ini. Itulah kami butuh bantuan yang ada kelas sini. Kalau ada lah mengumbang di sini. Bagi penduduk kampung Lumanggas, inisiatif kelas mengaji itu diyakini akan meringankan beban guru sedia ada untuk mengajar anak di kampung berkenaan. Buat masa ini, mereka hanya mempunyai 3 guru sukarelawan dari penduduk sempurna yang terpaksa berulang-alik secara mingguan merentas laut semata-mata untuk menawarkan sesi pembelajaran. Bagi Siti Mardiah Gan, guru yang sudah mengajar di Kampung Lumanggas hampir 6 bulan, pengalaman mengajar kanak-kanak di kampung itu sangat seronok dan begitu bernilai baginya. Namun, jarak perjalanan yang jauh dari Pekan Sempurna menjadikan satu cabaran besar untuk beliau dan 2 lagi rakannya yang mengajar di situ. Kami masuk hari Isnin, pagi Isnin kami masuk, kami balik nanti petang Khamis. Maksudnya setiap minggu keluar masuk lah. Memang berat hati mau datang pulau sebab jauh dari keluarga kan, sebab tidak pernah jauh. Dan lagi satu dia punya cabaran ombak lah. Ombak sebab kata dekat tidaklah dekat, kata jauh dari tidaklah jauh, dia tidak jauh tidak dekat lah. Kalau guru mungkin tidak perlu tambah lah kali sebab 35 untuk 3 orang guru mungkin cukup. Cumanya perlukan 1 orang lelaki untuk jadi imam untuk hidupkan surau. Sebelum ni ada 2 orang lelaki ikut sini, kami punya kawan juga. Diorang ajarlah budak-budak ni jadi imam, Bilal. Budak-budak buat. Cumanya kan kami perempuan, 3 orang semua perempuan. Jadi agak susah kami ikut sana sini ke surau untuk suruh dorang azan gini. Menurut Bilal, pihak Yayasan Ikhlas terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana badan bukan keuntungan bagi menjalankan inisiatif kelas mengaji itu bagi memanfaatkan komuniti setempat. Yayasan Ikhlas menawarkan kepada badan-badan bukan keuntungan seperti masjid, surau, persatuan penduduk yang ingin menjalankan inisiatif kelas mengaji Abah di tempat anda, hubungi Yayasan Ikhlas, hantar email ke admin@yasanikhlas.org.my, hantar surat anda ke sana dan kita akan cuba hubungi anda, kita cuba bincang berapa banyak guru yang anda mahu, berapa banyak Quran yang anda perlukan dan kita akan monitor progres tersebut. Jom jayakan kelas mengaji Abah 100 halaqah Quran 2025 insya-Allah. Ikuti laporan penuh di channel Yayasan Ikhlas.